dipaksa makan lembu, dipaksa berlapar. Sebagai non-Muslim kat Malaysia, saya ada lagi banyak memori Ramadan, memori bulan puasa daripada memori raya. Yelah, 80-an, 90-an tu saya membesar dekat Taman Tas Kuantan yang mana meriah sangat kalau bulan puasa tu tahu. Biasanya bulan puasa tu akan ada macam rumah yang take turn kita berbuka. Hari ni kat rumah Makcik Ju, besok kat rumah Pakcik Abbas, macam tu. Lepas tu sepanjang bulan puasa tu, seingat saya akan ada aktiviti memasak beramai-ramai tau. Bakar bahulu, bakar lemang, buat nasi impik, dan kebanyakan aktiviti memasak ni akan berlaku di belakang rumah saya sebab waktu tu rumah kita orang yang belakang tu tak renovate, tak tarik lagi tahu. Jadi macam ada ruang yang terbuka dekat belakang tu kan. So dia akan pasang kemah kat situ dan membakar, merendang, semualah kat situ. Dan saya lah budak yang paling tak puasa dan paling seronok, paling galak berlari masuk keluar rumah orang. Waktu tu rasa macam kita ni membantu. Sekarang dah besar baru sedarlah rupanya aku menyusahkan. Lepas tu dah remaja, saya masuk ke sekolah menengah, sekolah berasrama penuh pula, Sekolah Sains Sultan Haji Ahmad Shah Pekan. Kat situ lagi meriah, lagi seronok. Kita orang memang tak ramai bukan Islam di sekolah berasrama penuh. Kurang daripada 10 je, tetapi kita orang masih diberikan sarapan, makan tengah hari, minum petang. Memang semua lengkap. Dan walaupun tak puasa, saya tak pernah puasa tau. 5 tahun berada di sekolah berasrama penuh, tak pernah cuba puasa sebab tak larat lapar. Walaupun tak puasa, kita orang yang bukan Islam ni masih akan join berbuka puasa dengan semua orang. Duduk dekat meja makan tu, dekat dewan makan tu, tunggu azan maghrib. So bunyi je azan, kita boleh dengar semua baca doa makan ramai-ramai. Semua akan minum air, makan kurma. Lepas tu baling biji kurma tu ke atas tray dekat dewan makan tu. Bunyi tu adalah perkara yang saya paling rindui bila dah jadi tu bangka dah besar panjang ni ya. Yang bestnya, walaupun kita orang tak puasa dan dah makan dah 3-4 kali sehari, dah berbuka puasa, kita orang masih akan makan more juga. Jadi untuk dom saya, muka saya lah yang setiap hari beratur pergi ambil more. Maklumlah kita tak pergi tarawih kan. Orang lain semua pergi tarawih. Jadi siapa yang tak boleh solat lah, yang take turn akan ambil makanan. Tapi dom saya kekal, memang malah lah ambil more sepanjang bulan. Jadi more tu biasanya kita orang makan kurasan, murtabak, bubur lambuk. Best sangat kita akan makan bersama-sama dengan ahli dom. Sebagai seorang yang bukan Islam, kami tak pernah dipaksa makan lembu ke, ataupun tak diberi makanan, dipaksa berlapar ke, makan dalam stor ke, tak pernah. Malah kami dilayan dengan lebih premium, dengan lebih special. Lepas tu saya lanjutkan pelajaran ke Ukraine pula dan puasa dekat sana. Doktor, Janah tanya, kenapa doktor suruh beli Ovaltine banyak-banyak untuk pantry top up ni? Sebab Ovaltine ada kontes kongsi raya Huat with Ovaltine and Win dari Januari sampai Mac 2026. Kita kena beli produk Ovaltine lebih daripada RM30 dalam satu resit dan boleh hantar resit tu untuk menyertai pertandingan. Jadi korang kena beli dalam separate receipts tau. Dapatkan 10 resit berasingan so that each staff saya dapat submit satu penyertaan. Manalah tahu rezeki korang kalau dapat jadi salah satu daripada 18 pemenang mingguan yang dapat hadiah top up Touch and Go RM50 atau monthly winner yang dapat iPhone 17 Pro Max. Bolehlah buat belanja raya tahun ni kan? Oh, best juga tu doktor. Tapi banyak sangat ni. Tak apa ke? Banyak tu sebab I nak bagi semua staff bawa balik. Nanti korang pilihlah siapa nak yang mana. So you all beli extra pun tak apa. Sihat ke? Sihat ke tak tu bergantung kepada semua makanan yang kita ambil dalam sesuatu hari ataupun sesuatu masa. Bukan tentang satu makanan ataupun satu pilihan je. Kita kena tengok keseluruhan pilihan makanan dan jumlah kalori dalam sesuatu hari untuk diinterpretasi sihat ataupun tidak. Anyway, dalam bulan puasa ni, I'm sure korang akan cari sesuatu untuk quick sahur ataupun quick berbuka. Bila dah stock up makanan yang bertenaga, tinggi kalori macam ni, korang bolehlah bersahur berbuka quickly dan kekal bertenaga sepanjang hari. Oh, faham? So, I ask Janah to proceed buying Ya, proceed. Anyway, apa yang saya cerita tadi? Korang ada tak apa-apa memory Ramadan yang sweet dan best macam memory Ramadan waktu saya kanak-kanak dan saya remaja? Kalau ada, sharekan. Saya pun nak dengar juga.